Ini tempat orang panggil ikan bajet. Bukan je murah tapi kualiti hasil-hasil laut kat sini grade A+. Hasil-hasil laut dekat sini diimport terus tanpa orang tengah. Sebab tu harga jauh lebih rendah daripada pasaran. Contohnya ikan kembung dekat pasar boleh cecah RM18 sekilo. Dekat sini RM8 lebih je sekilo. Ada juga cencaru, selah, udang, sotong dan macam-macam pilihan yang ada. Ramai ingat frozen ni tak fresh. Sebenarnya hasil-hasil laut ni dibekukan terus selepas tangkapan. Kita guna teknik blast freezing. Proses pembekuan cepat ni untuk lock kesegaran, jadi kualiti dia sama macam baru naik dari laut. Bila simpan dalam suhu beku yang betul, rasa, tekstur dan nutrisi dia tetap terjaga. Lagi konsisten berbanding ikan di pasaran yang terdedah lama pada suhu bilik. Semua hasil-hasil laut dekat sini disimpan dan dihantar dengan sistem beku yang proper. Siap ada sijil halal daripada JAKIM lagi. Jadi korang boleh beli dengan yakin. Tak kira suri rumah, student, peniaga kecil atau nak borong dengan skala yang besar pun boleh. Kita boleh supply dalam kuantiti yang banyak. Jadi untuk maklumat lanjut korang boleh klik je link di bio.